Bagaimana nak membantu anak cepat membaca? Ramai ibu ayah fikir anak lambat membaca sebabkan tak cukup bijak. Padahal sebenarnya kebanyakan anak cuma belum cukup latihan, bimbingan yang sesuai dengan tahap mereka. Sebelum anak boleh membaca dengan lancar, dia perlu melalui beberapa peringkat. Yang penting antaranya adalah yang pertama, kenal huruf dan bunyi, fonik. Anak perlu tahu apa bunyi apa, huruf ini bunyi apa. Contohnya huruf B, ba, bunyinya B. Huruf S, bunyinya S. Bila anak faham bunyi huruf, dia mudah gabungkan bunyi menjadi perkataan seperti B, A, ba. Campur S, A, sa. Jadi basa. Gabung bunyi ini dipanggil blending. Anak diajar menggabungkan bunyi 2 ataupun 3 huruf. Contohnya apa? Ma dengan ma. Jadi mama. Ini langkah penting supaya dia boleh baca ayat dengan baik. Yang ketiga adalah kaya dengan pendengaran bahasa. Anak perlu banyak dengar orang membaca. Bila kita bacakan buku, anak belajar bunyi, irama, sebutan perkataan. Walaupun nampak kecil, tapi pengaruhnya sangat besar. Yang keempat, suasana yang positif yang menyeronokkan. Anak cepat belajar bila dia rasa seronok. Elakkan tekanan ataupun marah bila dia tersilap. Sebaliknya, puji setiap kali ada kemajuan kecil. Walaupun baru kenal 3 huruf pun, kita pujinya. Yang kelima, konsisten setiap hari. Lebih baik baca 10 minit setiap hari daripada 1 jam seminggu sekali. Konsisten kecil inilah yang membentuk kemahiran besar. Yang keenam, kurangkan skrin. Tambahkan interaksi sebenar. Banyak anak lambat membaca sebab masa mereka ini banyak dihabiskan di depan skrin. Bacaan memerlukan fokus dan interaksi, bukan hanya tengok visual sahaja. Jadi secara kesimpulannya, anak cepat membaca bila ibu, ayah dan guru bekerjasama. Satu, bina asas di rumah. Satu lagi, kuatkan di sekolah. Tiada jalan pintas, tapi bila dilakukan dengan kasih sayang, dengan kesabaran, hasilnya sangat luar biasa. Bila anak mula membaca, dia bukan sekadar kenal huruf, tapi dia sedang membuka pintu kepada dunia ilmu dan masa depan yang lebih cerah.